10 minit lagi. Bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Selepas kita habis takabur, selepas kita habis ujub. Takabur, riak. Takabur, ujub, hari ni masuk riak. Takabur ni kita ujub pada diri kita, kita rasa diri kita hebat, besar, kita bandingkan dengan orang lain. Seperti mana syaitan dia kata, inna khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia bandingkan dengan orang lain. Kalau ujub tu dia mari sendiri. Mari dengan perasaan tak khabar, tak sedar. Hebat juga aku ni. Sedap juga suara aku ni. Handsome juga aku ni. Pandai juga aku ni. Itu dia panggil apa? Ujub. Riak pula lagu mana pula? Maka dia kata bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu akidah, ilmu tauhid, bahwasanya riak itu menuntut pangkat di dalam hati. Dia nak apa? Dia nak pangkat. Dia nak level, title orang ramai kepada dia dalam hati dia. Di dalam hati manusia dengan ibadat dan pekerjaan kebajikan. Tapi dia buat amalan kebajikan ataupun ibadat, bukan buat perkara dunia. Kalau buat perkara dunia tak jadi ujub. Ini buat perkara ibadat. Buat tahajud kau, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Pergi derma, tunjuk mokcek besar-besar kau, nak tunjuk ke orang, contoh. Maka dia kata menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadat dan pekerjaan kebajikan. Ini syarat dia, ibadat ataupun pekerjaan kebaikan-kebajikan. Atau menghendaki oleh seseorang dengan ibadatnya akan manfaat dunia. Ataupun dia buat ibadat atas dunia ni, manfaat dunia dia nak. Bukan manfaat akhirat, tidak. Seorang dengan ibadatnya akan manfaat dunia. Seperti harta dan pujian. Dia buat ibadat atas dunia, dia buat kebajikan atas dunia. Dia nak semata-mata balasan atas dunia ni, hak segera ni. Seperti mana dapat harta sedikit sebanyak, duit, fulus. Ataupun dia dapat pujian, like, review yang hebat-hebat. Semata-mata nak harta dan pujian. Dan bahawasanya riak itu kelakuan yang dicela, yang haram. Jadi riak juga termasuk di antara sifat-sifat mazmumah yang dicela. Lagi haram, berdosa besar ni riak ni. Jangan kita ingat zina itu saja dosa. Riak juga dosa besar ni. Kelakuan yang dicela, yang haram, dengan ijma' ulama' dinamakan dia syirik yang kecil. Malah riak ni dinamakan syirik juga, tapi syirik asghar. Syirik saghir, syirik yang kecil. Telah berfirman Allah Ta'ala. Ini dalil dia. Dalam surah Al-Ma'un ayat nombor 4. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Artinya, maka bermula wadi lembah yang di dalam api neraka Jahannam itu. Fawail, wail itu adalah satu lembah daripada lembah-lembah dalam api neraka Jahannam. Wail namanya. Jadi lembah wail itu untuk siapa? Lil musallin. Lembah yang ada dalam api neraka Jahannam itu bagi siapa? Bagi sekalian orang yang sembahyang. Sembahyang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Sekalian orang yang sembahyang yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Tuan-tuan, ayat ini bukan nak bagi tahu orang yang lalai dalam sembahyang. Ayat ini nak bagi tahu orang lalai daripada sembahyang. Lalai dalam sembahyang lain, dalam sembahyang tu Allahu Akbar. Dia ingat bisnes dia, ingat bini dia, ingat kerja dia, anak bini dia. Itu lalai dalam sembahyang. Pernah dengar cerita satu orang yang mana bila imam sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba imam sembahyang 3 rakaat. Lepas salam dia tegur imam, "Wahai tuan imam, tak cukup 1 rakaat lagi." Macam mana? Dia kata selalu rutin aku ni setiap rakaat aku ada 4 kedai. Rakaat pertama aku kira kedai aku, kedai yang pertama. Rakaat kedua kedai kedua. Hari ni tak dan aku kira profit kedai nombor 4 kamu dah bagi salam. Maknanya kamu tak cukup 1 rakaat. Itu lalai dalam sembahyang. Ayat ini bakal beritahu ramai orang. Dia tak baca tafsir, dia kata lalai dalam sembahyang pun orang, dia kata apa? Dia kata sembahyang pun kena neraka wail. Allah Ta'ala kata alladzina hum fi solatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sembahyang. Tengok ayat ini tak kata alladzina hum fi solatihim, tapi alladzina hum an solatihim. Bahasa Arab an solatihim, maka lalai daripada sembahyang. Maknanya mereka tak sembahyang. Mereka tak sembahyang. Neraka wail untuk mereka. Siapa?
sahun an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ni kandak kita ni, murad kita. Alladzina hum yuraun, dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya lagi, yakni lagi yang riak mereka itu pada sembahyang dan lainnya. Riak mana menunjuk-nunjuk mereka itu dalam sembahyang dan lainnya, ataupun benda lain lah, zakat ke, puasa ke, tak kisahlah. Dan sabda Nabi SAW, ada lagi sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirku al-asgharu wa huwa riya'u yaqulullahu yawmal qiyamati lil mura'ina iza jazallahunna sabi'amalihim izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Artinya bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu syirik yang kecil. Dalam hadis Bukhari kata, ma akhafu alaikum an tusyriku billah. Aku tak takut bahawa kamu nanti syirik pada Allah, tapi aku takut pada kamu antubsata alaikumud dunya, bahawa dibentangkan kepada kamu dunia yang luas terbentang, lalu fatahlaku kama tahlaku man kana qablakum, lalu kamu binasa seperti mana binasa orang yang terdahulu. Kan hari ni ada setengah manusia yang takut tu syirik, ni syirik, ni syirik, tu syirik, begitu dia bimbang syirik lebih daripada Nabi SAW sendiri tak bimbang orang jatuh syirik. Kan? Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kata, aku tak takut kamu syirik. Yang aku takut adalah syirik kecil ni. Aku tidak takut ke kamu, melainkan aku tak takut kamu jatuh syirik, tapi yang aku takut adalah kamu jatuh syirik kecil. Bila ditanya apa itu syirik kecil, wa huwa riya', yakni buat amalan dengan menunjuk-nunjuk pada orang lain, itu syirik khafi, syirik kecil. Sehinggalah Allah Ta'ala kata pada hari kiamat, artinya bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu syirik yang kecil, dan iaitu riya'. Berfirman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bagi sekalian yang riya', apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu, yakni pada hari kiamat nanti orang yang buat amal ikhlas pada Allah, Allah Ta'ala balas belaka dah. Allah bagi ganjaran, Allah bagi pahala, Allah bagi syurga dan sebagainya. Sampailah mari orang yang mana atas dunia dulu dia buat amalan kerana nak menunjuk-nunjuk pada fulan. Dia buat amalan kerana selain pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata apa? Pergi oleh kamu, izhabu. Allah Ta'ala kata, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah kerana mereka itu dalam dunia. Pergilah. Kepada siapa kamu nak menunjuk-nunjuk, pergi ambil ganjaran dengan dia. Apa mari ambil ganjaran dengan aku? Itu seolah-olah. Kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Kemudian bukan setakat itu saja, tilik oleh kamu, adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan. Nanti kamu tengok, kamu dapat tak balasan. Yang kamu nak tunjuk-tunjuk sangat atas dunia dulu kamu buat. Kamu bagi zakat pun tunjuk korang, kamu sedekah pun tunjuk korang, kamu semayang pun tunjuk korang. Atas akhirat nanti ambil balasan dengan dia, jangan ambil dengan aku. Itu maksud dia. Kita perhabis sikit lagi. Membalasi apa itu? Tilik oleh kamu, adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan. Artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadah kamu. Mereka tak ada kuasa pun nak balas pada kamu. Kenapa? Hari ini lillahil wahidil qahhar, milik Allah Ta'ala yang wahid, yang esa lagi qahhar. Semuanya milik Allah. Ainal jabbar, Allah Ta'ala tanya, mana penguasa atas dunia dulu? Ainal malik, ainal muluk, mana raja-raja yang hebat atas dunia dulu? Lillahil wahidil qahhar. Hanya Allah yang esa lagi maha qahhar, penguasa. Maka membalas pada sisi mereka itu akan balasan. Artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadah kamu, maka tiada faedah bagi kamu riya itu. Faedah bagi riya itu, bahkan kamu rugi dengan penat sahaja. Rugi dengan penat sahaja, tiada mendapat pahala. Dan sabdanya lagi, innallaha harramal jannata ala kulli mura'. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan ia Allah Ta'ala akan syurga atas apa? Atas tiap-tiap orang yang riya. Dikehendaki mengharamkan itu, meneguhkan dan tiada memberi ia akan syurga tadi, akan orang yang riya. Jadi Allah Ta'ala haramkan syurga bagi orang yang menunjuk-nunjuk dalam ibadat. Maksud Allah haramkan mana? Allah tak bagi dia syurga.
Kerana apa? Atas dunia dia buat ibadat kerana orang lain, maka pergi ambil balasan ganjaran daripada orang yang kamu tunjuk pada dia. Jadi kita sambung lagi nombor 3, jom catat. Masih muka surat 58, kita jawab 59, 58. Kita tuan-tuan tanda nanti. Nombor 3, Rihul Jannah, hadis nombor 3. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan kalau tidak ada aral melintang. Wallahu ta'ala alam wa ilmu adam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita sama-sama buat usaha atas hati kita supaya tidak ada riak, takabur, ujub dalam diri kita dan hati kita bersih sebersihnya seperti mana kehendak Allah Ta'ala, qalbun salim. Wallahu Ta'ala alam. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma tahhir qulubana an sayyi'atik wa tahhir qulubana an ma'siyatik wa tahhir qulubana an ujub wal takabbur wa tahhir qulubana an riya ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.